So mungkin korang dah ada satu kereta yang dah habis bayar, tapi kereta tu adalah kereta yang lama, dia dah mula macam nak rosak-rosak, and then korang pun banyak benda nak kena repair tapi tak repair lagi, korang delay. Mungkin sekarang ni korang tengah fikir, lagi elok tak aku beli kereta baru, aku jual je lah kereta ni, sebab maintenance untuk kereta ni dah makin lama makin banyak. Tapi yang bestnya korang tak perlu bayar bulan-bulan. So korang terfikir, mana lagi elok, beli kereta baru ataupun maintain kereta yang lama yang korang tak tahu nak kena maintain berapa lama. So aku buat video ni sebab itulah dilema aku bulan lepas, dan aku decided untuk jual kereta tu, dan aku akan bagi tahu orang kenapa, reason aku jual kereta tu dan beli kereta baru. Okay, point nombor 1 adalah financially. Kalau kita ikut guru-guru kewangan, dia orang akan kata pakai kereta yang paling buruk sekali yang korang boleh afford, jangan ada monthly payment, repairing adalah lebih murah daripada nak beli kereta baru. Ya, betul, aku agree dengan semua tu. Kalau aku beli kereta baru harga 100,000, aku bawa je dia keluar daripada kedai tu, terus value kereta tu turun jadi 80,000. So untuk repair kereta adalah lebih financially responsible. Tapi kenapa aku beli kereta baru juga? Kenapa aku jual kereta yang dah habis bayar tu? Kereta yang aku jual tu adalah daripada tahun 2016 dan sekarang dah 2026. So kereta tu dah 10 tahun dan kereta tu dijaga dengan baik. Walaupun dijaga dengan baik, aku tak lanjan, aku tak bawa dia jauh, mileage dia rendah, tapi dia dah mula rosak. Dah bukan mula rosak, dia dah mula normal wear and tear yang boleh je repair, tapi akan mengambil duit yang banyak, selepuk macam tu. Contoh, pump 55,000 ataupun pump 10,000. Sekarang ni aku tak ada duit sebanyak itu untuk letak kat kereta lah, untuk repair kereta. Jadi aku dah fikir juga, okay, why don't aku repair kereta ni, aku maintain je kereta ni, tak payah bayar monthly bulan-bulan yang baru, tak payah ambil hutang yang baru. Itu adalah financially responsible. Itu yang apa korang patut buat, itu yang aku patut buat juga. Tapi aku tak buat. Sebab kenapa? Sebab aku tak mampu nak repair kereta tu. Aku tak mampu nak repair, tak buat maintenance kereta tu sekarang ini. Jadi aku fikir lagi elok aku jual kereta tu dan beli kereta baru, guna duit yang ada daripada kereta yang lama ni dan guna untuk bayar down payment kereta baru. Itu lagi manageable daripada aku nak keluar selepuk duit banyak sekaligus untuk repair kereta tu. Dan aku takut mungkin lagi 2-3 bulan ada rosak lagi, ada lagi benda kena tukar. Sebab kereta yang dah lebih 10 tahun ni, dia banyak benda major yang kita kena buat repair. Instead of kereta baru yang baru beli ni, dia punya maintenance adalah murah, dan 2 tahun pertama atau 3 tahun pertama dia punya maintenance adalah free. Kalau bukan free pun, dia punya maintenance adalah dalam murah lah, dalam ratus, 200, 300 macam tu je. Instead of aku kena deal with kereta sekarang ni yang aku tak tahu dia punya maintenance berapa. Kadang-kadang boleh 5,000, kadang-kadang boleh 8,000, kadang-kadang okey, tak ada masalah selama 6 bulan. Tiba-tiba rosak tepi jalan. So bila kereta aku dah mula rosak tepi jalan, dah mula jerking, benda yang kita tak tahu, yang bila aku dah bawa pergi kedai pun cakap okey je, tapi bila aku bawa dia macam masalah. Aku nak kepastian berapa aku perlu bayar setiap bulan. Itu nombor 1. Nombor 2, aku fikir yang adakah aku akan guna kereta ni selama-lamanya. Kalau aku nak maintain kereta ni selama-lamanya, aku nak pakai sampai bila-bila, sampai kereta tu nak hancur, yes, aku rasa it's lagi bagus untuk aku simpan kereta tu, maintain dan pakai sampai bila-bila, sampai dah tak ada value. Tapi aku dalam back of mind ada fikir macam tak naklah pakai kereta ni selama-lamanya, aku nak jual. So instead of aku tunggu value kereta tu jadi paling lowest RM5,000 ataupun tak ada value langsung, baik aku jual sekarang bila aku boleh, masih ada value lagi, masih boleh guna down payment untuk bayar kereta baru. In fact, dia quite tinggi jugalah bila aku dapat jual kereta tu, sebab boleh dikira kereta tu masih good condition, and dia macam at the stage of kalau tak jual sekarang akan rosak banyak. Dan bila dah rosak banyak tu, lagi banyak aku kena letak 5,000, 8,000, 7,000 untuk jual, dah jadi tak berbaloi. Kereta tu at this stage yang 10 tahun ni, bagi aku adalah satu, kalau korang nak jual, it's the right time untuk jual. Waktu ni yang kereta tu masih elok lagi, mileage masih rendah lagi, orang lain nak beli kereta tu masih lagi elok, itu the right time. The reason kenapa aku jual is aku tak nak kereta tu dah sampai tak ada value dah, dan aku tak boleh nampak diri aku drive kereta tu sampai forever, sampai dah rosak pun tak apa, aku tak boleh nampak lah. So itu the reason nombor 2 lah. Nombor 3 adalah sebab teknologi baru dan keselesaan untuk
keluarga aku yang makin membesar. Kereta 10 tahun lepas, aku tak ada anak-anak lagi. Aku tak tahu yang kat belakang kereta tu tak ada aircon. Tapi sebab kita duduk depan je kan, aku dengan isteri aku duduk depan je. Jadi aku tak, bila ada anak ni, aku sedar, kat belakang panas lah. Belakang tak ada aircon. Walaupun aircon kecil tu tak ada kat belakang, jadi diorang panas, diorang berpeluh. And also teknologi sekarang tak ada waktu dulu. Yang aku paling penting adalah Apple CarPlay ataupun Android Player lah, yang sebelum ni tak kisah pun kita cucuk dekat wire je kan, boleh pasang lagu ke apa kan. Tapi bila dah ada anak ni, keperluan kita lain sikit. Diorang suka tengok skrin tu guna Apple CarPlay. Diorang pun dah umur yang diorang boleh request lagu sendiri, and then diorang pun sendiri nak guna skrin tu untuk tekan-tekan untuk pilih lagu. Jadi itulah something yang teknologi baru ni ada. And also dari segi safety jugalah, teknologi baru, safety yang baru. Jadi it's something yang aku rasa akan buat anak-anak aku happy. So itu adalah another reason kenapa aku dan isteri aku decide untuk beli kereta baru lah, instead of repair kereta lama. Dan last kali, tak ada any justification, is the fact that kita buat selalunya financial decision adalah tak ikut logik, kita guna emotion. Jadi last reason kenapa kita orang decide untuk beli kereta baru adalah sebab emotion. Kita orang just rasa kita nak beli kereta baru lah, jomlah kita beli kereta baru. It's time to buy a new car. Itu je the only reason. Kita just nak kereta baru lah, nak something yang baru, nak something yang lebih safe, yang teknologi baru, yang tak nak tiba-tiba boleh rosak dengan anak-anak dekat tepi jalan waktu malam. It's ni lah, emotional punya faktor yang menyebabkan kita beli kereta baru ni. Jom aku nak tunjuk korang kereta apa yang kita orang beli. So inilah dia. Okay, so korang dah tengok aku beli Proton X50. Kalau dari segi teknologi dia, aku rasa Proton dah buat satu kereta yang sangat worth the money. Teknologi dia semua ada, and it's a really good car. Laju, selamat, besar, steady, sturdy, selesa untuk anak-anak. So thank you siapa yang tengok aku punya channel ni. Kalau korang nak beli kereta Proton ataupun nak beli X50 ni, korang boleh DM kat bawah, tanya, minta nombor telefon aku punya sales agent, dan aku akan refer korang. So kalau siapa nak beli kereta X50, boleh komen kat bawah ataupun DM aku.